Hai, saya Mr. Lu sini. Mari kita tengok MS Form 4 vektor. Hari ini nak buat kedudukan vektor punya soalan ataupun position vector. So, soalan ini daripada pelajar saya. Mari kita selesaikan dia. So, macam mana nak buat kalau soalan tu berkaitan dengan position vector ataupun vektor kedudukan? So, kalau berkaitan dengan position vector, so, apa yang saya nak mula ialah kita kena tahu IJ. Apa itu IJ? IJ mesti ada berkaitan dengan Cartesian. So, ini ialah Cartesian yang anda pernah tengok. Sini kita anggap O. So, X adalah berkaitan dengan pergerakan vektor I. Y pula berkaitan dengan pergerakan vektor J. Kalau sudah faham IJ, mari kita mula. So, sekarang dikata ada satu kapal panggil M mula bertolak daripada O. So, inilah O dia. Dia bertolak dari O dan jarak dia gerak, dia ikut arah ini. 6I, 8J. So, dua-dua pun positif. So, anggap dia bergerak ke atas. So, ini ialah vektor untuk kapal M. So, gerak-gerak tak tahu bergerak sampai mana. So, itu dia. Lepas tu yang kedua, kita ada N. So, untuk M pula, dia kata dia mula bergerak daripada port Q. Artinya bukan daripada O. Dia gerak daripada Q. So, Q ni kat mana? Dia kata position vector of Q is here. OQ is 50-20. So, lebih kurang saya agak-agak lukis saja. Lebih kurang kat sini. Let's say sini ialah Q. So, sudah gerak berapa jauh? Sudah gerak 50-20. Kita tulis dalam corner vector 50 dan 20. Ini ialah pergerakan dia dalam KM. Sudah settle. Lepas tu dia kata daripada Q sini, daripada Q dia mula bergerak negatif 4 dan 4. So, negatif 4 artinya arah dia lebih kurang kat sini. Go backward. Sebab kenapa saya tahu ke sana? Sebab dia kata mereka akan cross. The M will cross at N. Artinya M akan bersilang pada N. So, dia akan bersilang. This is the cross tempat mereka bersilang. Saya anggap tempat mereka bersilang ialah M. Or the place where they cross atau bersilang. Saya anggap dia ini. So, sini ialah vektor untuk apa? Untuk N. Okey, tapi ini ialah velocity atau hal laju. Position bukan. Position kita kira kalau dalam soalan kita nak kira dalam km. Bukan dalam km per jam, km per hour. So, apa yang kita kena buat kat sini, kita kena tukar sikit-sikit benda. So, mari saya tunjuk. Kita kena tukar velocity jadi distance. Tukarkan dia jadi jarak. So, erti saya ialah kita ada satu formula. Durian sangat tajam. Apa benda ni? So, durian sangat tajam artinya ini ialah untuk cari distance. You kena guna speed multiply with time. Speed multiply with time. Ataupun yang guna bahasa Melayu, Jeep love Malaysia. Okay? Ataupun Jama love Malaysia. Okay? So, artinya kalau nak cari jarak, kena guna laju darab masa. Macam ini. So, apa yang you kena buat sekarang? Saya nak cari jarak. Contohnya, saya nak cari untuk kapal M. So, saya cari untuk kapal M. Untuk kapal M, apa yang berlaku? Laju dia ialah 6 dan 8. Okay? Ini ialah dalam km per jam, km per hour. Dan soalan kata berapa lama dia gerak? Oh, dia gerak T hours. Bergerak untuk T jam. So, move for T hours. So, saya darab loh. Okay, so ini ialah speed multiply with the time, speed and time ataupun laju darab masa. Masa saya darab, you nampak hour akan hilang. Tinggal apa? Tinggal km. So T akan darab masuk akan dapat 6T, 8T sudah dalam km. Dan ini ialah pergerakan untuk kapal M. For the shape M, this is the movement. Artinya apabila sini pergi sampai sini, kapal tu gerak berapa jauh? Kapal tu gerak 6T dan 8T km. Suruh dapat vektor sini. Sini sampai sini, inilah vektor dia. Settle. So, kita cari satu lagi untuk M pula. So, untuk M pula, buat benda yang sama. N dialah dia gerak negatif 4 dan 4. Oh, dia gerak negatif 4 dan 4 dalam km per hour. Dan you gerak untuk berapa lama? You gerak untuk T hours. Gerak untuk T jam. Sama punya cara T hour, T jam. So, hour kakak hilang. Tinggal km saja. Darab T masuk dapat negatif 4T dan 4T km. So, ini pergerakan untuk kapal N. Okey, pergerakan kapal N ialah negatif 4T dengan 4T km. Settle. So, apa yang nampak sekarang? Dia nampak satu segitiga. Kita guna cara segitiga untuk selesaikan dia. So, kita buat satu hubungan. Hubungan dia macam ni. Starting point dia kat sini, O. Ending point dia kat sini, M. Apa yang berlaku ialah kalau saya start dari O pergi sampai P. So, O pergi sampai P. Dia mesti sama dengan OQ, QP. Nampak?
OQ, QP. Tengok anak panah dia. OQ tambah QP. Siap, itu hubungan dia. So sekarang kita buka hubungan ini. Apa itu OP? Sudah kita cari 6T dengan 8T. Ingat, semua kena dalam KM punya. So 6T, 8T. Sama dengan OQ 50-20. Ini pun dalam KM. Lagipun tambah QP sudah cari. Negatif 4T dengan 4T. So daripada sini kita boleh buat satu hubungan. Hubung kait untuk cari nilai T. So apa yang kita buat sekarang, kita gabungkan hubungan tersebut. So dulu, first step, gabungkan dahulu. 50 tolak dengan 4T. Lepas tu bahagian bawah, 20 tambah dengan 4T. Lepas tu apa you buat? Compare. Kiri kanan compare atau bandingkan kiri kanan. Masa you buat perbandingan, okey saya guna warna biru 6T ini mesti sama dengan 50 tolak dengan 4T. Tolak pindah jadi tambah dapat 10T. Pindah 10 bahagi dapatlah T5. Siap. Satu lagi perbandingan bawah sini pula. So 8T adalah sama dengan 20 tambah 4T. Tambah T, pindah sini tolak, tinggal 4T. Pindah 4 bahagi, dapat T5. Siap. Nampak sama nilai dia? Apabila nilai T itu sama, bererti dia adalah mala. Okay? It's a constant value. Nilai itu adalah pemala. Nilai yang tetap. Apabila you tunjuk dia adalah constant pemala, artinya bahagian pertama, show that the shape M cross the shape N already show. Sudah habis. Sudah tunjuk kenapa? Masa dapat sama, artinya memang mereka betul-betul ada bersilang. Dan at the same time, find the value of T pun sudah dapat. T is 5. Artinya soalan ini sudah habis. That's it. That's it. Dan untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.